Melati lah. Jadi satu je saya rasa bangga dengan Melati lah sebenarnya. Bila orang tanya apa yang kelebihan Melati kan semua komponen tu. Dengan pengetua, dengan pengurusan, JPK sendiri, pelajar-pelajar. Tapi dia boleh menari. Dia boleh menari. Kalau di Melati, kita panggil Gemala Tari Melati. Bila dia tahu saya akan turun untuk melihat mereka berlatih, dia orang dah... Laparlah, tapi mana pula lagi busy. Lapar? Jom pergi Imat. Assalamualaikum, selamat datang ke podcast Sembang Santai Melati, ruang bual mesra untuk kita bincangkan isu yang dekat dengan pelajar universiti. Bersama saya Sofia Balkis, moderator anda untuk episod kali ini. Jadi untuk episod hari ini, kita akan berbual tentang perjalanan Kolej Melati sepanjang hampir 2 dekad. Banyak perkara sebenarnya yang telah berlaku sepanjang tempoh tersebut, daripada perubahan suasana kolej, perkembangan pelajar sampailah kepada pelbagai kejayaan yang membanggakan. Jadi untuk berkongsi cerita dan pengalaman tersebut, kita bersama dengan seseorang yang memang cukup dekatlah dengan warga-warga Kolej Melati dan telah berkhidmat di sini selama hampir 20 tahun. Itu Puan Nurul. Sebenarnya saya kalau ikutkan baru sahajalah 20 tahun berkhidmat di Melati lah. Dan sebelumnya saya berkhidmat di Kolej Cempaka Kenanga. Kalau anda tahu, Sofia, merupakan yang di Cempaka Kenanga lah, bersebelahan dengan Perindu. Saya boleh berkhidmat di situlah. Dan kemudian saya menyambung jawatan di Kolej Melati lah. Saya berpindah di Kolej Melati, terus berkhidmat sampai sekarang lah. Alhamdulillah lah. Lama 20 tahun sebenarnya kan? Nak kata lama, tak lama. Sebenarnya kalau dikategorikan sebagai apa orang kata, baru tu ya. Sebab kita akan sentiasa mengalami satu pembaruan yang baru dan kita tak akan rasa kita lama. Dan kita akan rasa baru. Bila orang tanya saya, berapa lama dah jadi SRK? Saya kata, baru 20 tahun saya kata. Baru 20 tahun di Melati lah. Tapi kalau ikut perkhidmatan saya, hampir 22 tahun, 23 tahun insyaAllah lah. Sepanjang menjadi SRK lah. Sebenarnya Sofia, daripada dulu, SRK ni mengalami revolusi yang berbeza-beza. Mengalami revolusi dari zaman ke zaman lah. Masa zaman saya dulu, permulaan masa saya jadi kita panggil SRK sekarang, masa dulu dikenali sebagai RS. RS tu adalah resident staff. Kemudian di-upgrade menjadi PPP. Kita panggilnya sebagai Pegawai Pembangunan Pelajar dan kemudiannya kekal menjadi SRK, Staff Resident College. Itulah evolusi yang berlaku dan sepanjang itu jugalah yang saya berkhidmat menjadi SRK, menjadi RS, menjadi PPP dan juga SRK. Okey Sofia, sebenarnya itulah saya tak kenalkan diri saya sebenarnya Sofia, macam awak dah kenal saya pula. Okey, nama saya sebenarnya Nurul Suhana binti Muhammad Noor. Saya jawatan hakiki saya adalah penolong pegawai kebudayaan kanan di Pusat Kebudayaan, Jabatan Hal Ehwal Pelajar lah. Jadi kalau di Melati, saya akan memegang portfolio kesenian dan kebudayaan. Itulah saya serba sedikit lah mengenai saya. Jadi Puan dah 20 tahun kan berkhidmat. Puan rasa apa nak dibandingkan Melati sekarang dengan Melati dulu, apa bezanya? Melati dulu dengan Melati sekarang sebenarnya tiada beza. Tetapi perbezaan yang ketara adalah perkembangan pemikiran daripada student dahulu dan berkembang sampai student sekarang lah. Awak kira generasi Gen Z lah kan? Betul tak? Saya ni bukan Gen Z lah. Tapi try untuk jadi Gen Z, tapi tak jadilah. Jadi perkembangan-perkembangan itulah yang menyebabkan kadang-kadang saya rasa pelajar-pelajar ni merupakan
Dulu masa saya masuk mula-mula saya fikir macam mereka adik saya lah sebab umur lebih kurang sama. Sekarang bila dah zaman-zaman evolusi yang berbeza-beza ni, saya lebih kepada macam pelajar-pelajar ni anak-anak saya lah. Jadi lagi satu pada saya lah, perbezaan yang ketara bila pelajar-pelajar sekarang dia berani untuk menyuarakan pendapat dia. Menyuarakan apa pandangan dia, apa yang dia orang rasa dan apa rasa betul mereka buat. Sebenarnya kadang-kadang tu biasalah saya ni orang yang dah warga emas lah sebenarnya. Warga emas ke? Bukan. Saya bukan warga emas lah. Tapi hampir ke warga emas lah. Jadi bila saya tengok perbezaan yang sangat ketara adalah adab. Adab yang kita susah untuk develop sekarang ni lah. Bukan saya kata tak ada. Tetapi perubahan-perubahan tu lah. Bila pengaruh-pengaruh social media semua kan. Lepas tu ada dulu zaman-zaman saya memang susah kita nak tengok perkara-perkara melalui internet lah. Jadi kita melalui pengalaman ibu bapa, guru-guru, sahabat. So kita akan develop karakter kita melalui itu. Jadi biasalah ibu bapa pun akan kata pencampuran akan, macam cikgu pun cakap lah, bila kita salah campur kita akan rosak. Sekarang ni bukan rosak dari segi pemahaman atau daripada orang sekeliling kita tau. Tetapi dia adalah daripada social media. Tetapi kita balik kepada budaya. Contoh that's why kenapa saya pegang portfolio kesenian kebudayaan regarding dengan saya punya jawatan hakiki. Disebab tu saya selalu menaikkan semula kesenian dan kebudayaan tu. Apa itu seni dan apa itu kebudayaan. Seni dan kebudayaan tu sebenarnya dia tak termasuk kepada tari, nyanyian apa semua tau. Tapi dari segi adab, disiplin, kita train pelajar-pelajar tu semua. Itulah sebenarnya kenapa cantiknya seni dan budaya itulah. Especially di Melati lah. Selama yang saya berkhidmat di Melati, bila tentang kesenian kebudayaan, insya-Allah bukanlah kata bagus, tetapi adalah peluang yang pelajar-pelajar Melati involve dalam seni dan budaya. Walaupun mereka bukan dalam bidang seni dan budaya, ada daripada law, daripada sains komputer, FSG, semua-semualah. Jadi saya kumpul, saya create satu environment dan mereka boleh develop dia punya karakter dan soft skill dia orang pun. Lepas tu saya dah tak payah risau pasal mereka, dia boleh jadi confident kepada awam. Macam tu. Macam tu Sofia, kalau awak nak dengan saya, mari saya jawab menari. Boleh? Mari. Saya tak boleh. Tak boleh menari? Keras. Keras. Tak apa, saya boleh lentur walaupun keras. Tapi awak kena tahan dengan saya lah. Okey, apa Sofia lagi nak tanya dengan saya? Bila kita dah lama kat satu tempat kan, macam Puan dah lama kat dalam Melati, mesti ada momen atau pengalaman yang Puan rasa tak dapat dilupakan. Okey. Pengalaman tu sebenarnya sikit je, tak banyak. Tak banyak. Itulah. Banyak sangat Sofia sebenarnya pengalaman saya tu handle first time saya handle pelajar. Waktu tu saya baru mendirikan rumah tangga dan saya pregnant waktu tu. Dan waktu itu Hospital Shah Alam ni tak ada, tak wujud lagi. Oh ya? Ya, tak wujud lagi. Jadi pelajar-pelajar yang sakit, even sakit kaki ke, kuku tercabut ke, terseliur ke apa ke, kita kena hantar pelajar tu sendiri drive kereta pergi ke Hospital Kelang. Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Hechtar lah. Jadi pada waktu tu saya, sebab pelajar Melati dia punya kapasiti adalah sebanyak 3,500, kita pukul rata lah. Sebenarnya ada lebihan, maksudnya ada kurang lah sebab kita akan ada untuk keperluan khas dan sebagainya lah. Tapi kita ambil kumulatif 3,500 pelajar saya akan jaga pada satu malam dan satu hari lah, daripada 5 petang sampai pukul 8 pagi kalau hari bekerja. Kalau hari Sabtu dan Ahad pukul 8 pagi sampai 8 pagi besok. Jadi bila waktu tu saya pregnant dan saya anak pertama, saya memang tak tahu macam mana saya nak handle pelajar sakit dengan saya pregnant. Waktu tu saya dah sarat jugalah. Saya masih lagi bekerja, duty sampai betul-betul saya nak due. Lagi 2 minggu saya nak due baru saya stop. Tapi sepanjang tu memang saya duty. Saya ni orang kata jiwa Melati. Sebab itulah kalau berkaitan dengan Melati tu memang saya akan
banggalah dengan Melati sebenarnya. Lepas tu pengalaman yang lain saya tak boleh lupa waktu COVID. Pada waktu COVID tu sebenarnya saya pun macam terkejut. Adik saya call, dia kata Malaysia ni lockdown. Saya kata lockdown kenapa Saya kata macam tu. Memang saya tahu yang pasal COVID tu. Lepas tu kena balik. Dia cakap macam tu. Lockdown dah, memang takkan boleh keluar. Saya macam relax je. Saya kata lockdown ni macam akan ada serangan alien ke? Saya kata saya fikir macam tu ke? Saya ni kuat berangan sebenarnya. Lepas tu saya fikir alien kot akan menyerang. Lepas tu saya fikir. Lepas tu dia arahkan balik. Lepas tu saya balik daripada kerja tu, saya tengok semua pelajar daripada Melati ni semua sorong beg tau. So semua sorong beg. Saya kata biar betul ni, memang betul-betul lockdown ni, saya kata kan. Okey, saya relax lagi. Kebetulan betul-betul lah lockdown yang memang lockdown, saya kata. Okey, saya pun cakap saya dengar, kita sebagai penjawat awam kita kena dengar arahan dari semasa ke masa. So kita kena patuhlah benda tu. Jadi nak jadikan cerita, pelajar Melati ni di lockdown di dalam Kolej Melati. Ramai. Especially yang macam Sabah Sarawak yang tak dapat balik. Yang terdekat tu macam KL, Johor, semua yang Semenanjung lah. Tapi Sabah Sarawak tu yang tak balik lah, tak dapat balik. Nak jadikan cerita, pada malam itu juga kita lockdown, kita tutup semua pagar. Lepas tu pagar di depan yang pintu utama pun ditutup. Lepas tu pada besok harinya saya dapat call ada pelajar jalan kaki daripada Melati pergi ke pintu utama sebab nak keluar, nak balik. Jadi tak boleh balik, dia orang kena naik kereta pick up polis ke apa tak, saya tak ingat. Jadi mereka beramai-ramai lah bergondong-gondong naik atas lori tu, dan saya tengok kenapa ni lepas tu kebetulan dia kata SRK bertugas ke? Saya kata ya saya duty. Ni kena ambil pelajar balik lah sebab dia kata pelajar ni cuba keluar daripada compound UiTM. Beramai-ramai lah, saya cakap ya Allah. Dia sebenarnya nak balik lagi. Dia balik tapi tak boleh balik. Tak lepas lah. Lepas tu barulah jadi peristiwa selepas itu yang pelajar macam dia mengalami tekanan. Dia bukan tekanan apa tau. Tak adalah sampai depression teruk, tak. Dia macam kemurungan sedikit lah, macam nak balik, tak boleh balik. Keluar pun tak boleh kan? Tak boleh keluar, tak boleh apa. Tapi kita ni, kita sediakan makan. Jadi kita sediakan makan, cuma biasalah bila dah jadi macam ni, orang yang kawan ni dah dapat balik, yang dia tak dapat balik. Jadi macam itulah jadi keadaan yang macam kita terpaksa tenangkan pelajar, kita kena pergi ke bilik pelajar, kita cakap dengan dia. Lepas tu bila dia turun, dia ada waktu-waktu tempoh ambil makanan kan. Jadi waktu tu kita kena observe pelajar lah, okey ke tak condition dia sakit ke tak. Bila sakit, kita kena buat cara lain lah pula. Kita kena tahu dia keadaan macam mana, sebab kadang-kadang waktu tu pelajar emosi dia tak stabil kan. Jadi kita kena tengok, ada yang saya perasan duduk dekat tangga, tapi tak ada apalah, alhamdulillah so far so good pada waktu tu. Dan dia berlangsung sampai kerajaan buka yang tak ada lockdown yang bersyarat tu. Lepas tu itulah saya diminta berkhidmat untuk mengantar pelajar pulang. Masa tu bergondong-gondong lah dekat di ATC tu. Macam pesta. Saya macam wah macam tu kan. Lepas tu saya tengok, ini Melaka, ini Pontian, ini apa. Saya seronok lah. Walaupun tengok perkataan Pontian, Melaka, Johor, saya jadi seronok dah. Sarawak, dia orang tapi bukan UiTM saja tau. Dia seluruh Malaysia, dia berpusat di UiTM, dekat DTC untuk hantar. Termasuklah Kolej Melati juga. Itu antara pengalaman saya yang manis lah. Dan juga raya first time saya raya di Melati, beraya di Hari Raya Aidilfitri di Melati. Jadi kita panggil pelajar-pelajar, kita ajar buat ketupat, anyam ketupat. Masa tu saya sebenarnya lupa anyam ketupat. Tapi setahun je lah kalau kata buat ketupat. Setahun, tahun depan saya dah lupa, tahun lagi satu baru saya buat. Macam tu. Jadi saya ajar pelajar buat ketupat, kita buat rendang apa semua. Itulah pengalaman. Memang panggil pelajar dari pelajar yang tertinggal lagi masih menarik. Pengalaman tu best lah, walaupun sebenarnya semasa, tapi bila fikirkan balik, pengalaman tu best lah sebenarnya. Seronok. Kan. Ya.
Saya fikir kalaulah lockdown lagi pun seronok juga. Itu antara pengalaman yang seronok lah. Okey, kalau kita tengok sekarang kan, Kolej Melati ni banyak mencatat kejayaan yang membanggakan lah. Kalau kita boleh kata contohnya macam AKRM 2024 Johan. Ai. Pencapaian dalam karyaku, Sukol dan banyak lagi lah. Jadi pada pandangan Puan, apa yang menjadi kekuatan utama Melati sampai mampu mengekalkan prestasi yang sampai macam ni? Okey, Sofia, sebenarnya kan Melati ni alhamdulillah lah dikurniakan dengan pelajar-pelajar yang memang kita pelajar-pelajar kita yang ada bakat sebenarnya. Dia sebenarnya kalau ada bakat, tak ada minat, tak boleh jadi juga. Kalau ada minat, tak ada bakat pun tak boleh jadi juga. Tapi dua-dua elemen tu kita akan train lah. So kelebihan dan kejayaan Melati ni sebenarnya bukan kepada saya sahaja sebenarnya, tetapi kepada JPK sendiri, lepas tu peserta-peserta di kalangan pelajar pengundi Melati ni dan juga pihak pengurusan Kolej Melati serta sokongan padu daripada pengetua sendirilah. Jadi bila ada komponen-komponen ni, contoh macam doktor pengetua, pengurusan, JPK, SRK, pelajar, insya-Allah kekuatan tu memang nampak di Melati lah. Jadi satu je saya rasa bangga dengan Melati lah sebenarnya. Bila orang tanya apa yang kelebihan Melati keakraban, even di bukan di sini sajalah, tapi kita melibatkan semua komponen tu, dengan pengetua, dengan pengurusan, JPK sendiri, pelajar-pelajar dan betul lah peserta. Jadi itulah kelebihan Melati dan mereka boleh kami ni boleh bekerja dalam keadaan yang berkumpulan, teamwork lah. Jadi bila kata teamwork ni memang padulah sebenarnya Melati. Memang kita nampak cerewet tau sebenarnya bila kata Melati ni cerewet lah sebenarnya. Betul. Bila datang cerewetnya itulah yang menjanjikan satu kebanggaan yang kita boleh kecap dan kita akan ingat sampai kita beranak cucu. Sebab tu satu prinsip saya cakap dengan student saya lah. Even dia karyaku ke, FOT ke, Sukol ke, yang memang kita akan push student lah. Dan kita akan ada beberapa perancangan lah. Dan juga saya kata dengan mereka, biarlah perkara-perkara ini menjadi momen kepada anda dan momen ini akan kalau macam kita letak dekat YouTube contoh. Kita akan tengok sampai ke anak cucu cicit kita. Oh, inilah mami dulu, inilah mama dulu, inilah ibu dulu. Tengok ni. Tengok ni. Itu yang saya nak student saya bangga dengan diri sendiri. Sebab saya kata dengan mereka, hanya di waktu you belajar di UiTM, itulah you akan terima momen-momen indah. Sebab tu saya galakkan pelajar, jom, join. Buat apa, turun semua. Involve semua. So macam aktiviti-aktiviti di Melati. Memang bila kita dengar, sampai 30 lebih, 45 aktiviti. Turunlah. Bukan untuk kita. Kita bagi untuk pelajar supaya mereka rasa bangga dengan Melati. Dan juga dia rasa satu momen yang dia akan ingat sampai bila-bila. Saya cakap terus terang Sofia, kalau kata saya daripada 2006 saya di Melati kan, pelajar-pelajar saya lama-lama tu masih lagi akrab dengan saya, telefon saya walaupun anak dia dah besar. Dah ada yang dah tingkatan 1 macam tu tau. Jadi dia kata, Puan Nurul, dah lama tak jumpa Puan Nurul. Dia masih kontak saya. Dia kadang-kadang dia datang jumpa saya di Melati, kadang-kadang dia pejabat saya. Keakraban tu masih ada. Sebab antara kita dengan dia, kita hormat dia sebagai dia pelajar kita dan dia juga sebagai manusia. Jadi kita sama-sama macam, awak macam anak saya. So takkan saya nak rosakkan anak saya kan. Jadi saya asuh dia betul-betul, saya bagi didikan yang relevan untuk dia. Inilah dia. Dan ada beberapa pelajar saya yang saya rasa kalau saya cerita pun dia memang antara yang cemerlang lah. Kalau dikenali di Malaysia tu antara student-student saya lah. Tapi dia boleh menari. Dia boleh menari. Kalau nak menari dengan saya, Sofia, jom. Saya boleh tunjuk kat awak. Cuma tahan tak tahan je. Ada rotan? Saya tak rotan. Tapi suara saya sampai ke sana. Okey, Sofia, saya ni kan Sofia, sebenarnya kalau orang kenal saya, orang tak kenal saya, dia akan cakap, Puan Nurul ni
tak okey lah macam tu kan. Kan tak okey lah dia ni. Tapi bila kenal, orang akan jatuh sayang dengan saya, jatuh baik dengan saya. Sebab apa? Bila saya ni macam ni, kalau orang baik dengan saya akan 1000 kali baik dengan orang tu. Saya akan jaga betul-betul, saya akan beri didikan apa semualah. Macam saya memegang portfolio kebudayaan kan. Anak-anak JPK saya dulu, sampai sekarang masih lagi, Puan Nurul nak jumpa, nak kadang-kadang dia panggil saya, dia datang, ambil saya, ajak pergi makan, pergi minum. Dah kita, ya Allah, bila baru saya tersedar, oh, dah banyak umur saya ke? Macam tu Sofia. Jadi itu antara yang saya rasa kenapa Melati ni, senang ceritalah, satu kolej yang sempurna lah bagi saya. Sempurna bagi saya, tetapi kita handle ada masalah, tipulah kalau kata tak ada masalah kan. Kita handle masalah tu dengan baik lah sebenarnya. Kita ada cara-cara kita, dan kita SRK pun kita akan berbincang sama-sama. Kita akan berbincang dan membuat satu keputusan cara bersama. Kita tak akan let go seorang-seorang. Kita ada masalah, kita akan bincang. Begitu jugalah dengan JPK, dengan student-student yang berkaitan lah. Tetapi kalau bila orang kata Kolej Melati, memang orang akan fikir kesenian dan kebudayaan. Sebab apa? Sebab ada Puan Nurul. Tapi sebenarnya bukan macam tu Sofia. Kadang-kadang saya memberi kelepasan kepada pelajar. Contohnya macam FOT, bukan saya yang in charge lah. Saya bagi kepada sahabat SRK yang lain untuk menjadi PIC kepada FOT. Sebab FOT tu, Festival of Talent tu sebenarnya di bawah penganjuran saya punya pejabat di Pusat Kebudayaan. Tetapi saya sebagai SRK, saya tak boleh bias lah sebenarnya. So saya bagilah kepada bincang dengan pengetua, dan pengetua pun kata okey, kita bagi kepada SRK lain untuk in charge. So dalam masa yang sama saya akan advise lah untuk menjadi lebih direction yang betul lah macam tu. Tapi Sofia, kalau ikutkan, awak tanyalah siapa yang di bawah tim saya. Saya ada tim tarian, nama dia Gemalai Tari Melati, untuk Melati lah. Kalau di UiTM saya ada Gemalai Karma Dansa. Kalau di Melati kita panggil Gemalai Tari Melati. Bila dia tahu saya akan turun untuk melihat mereka berlatih, dia orang dah standby daripada 2 hari sebelum tu. Sebabnya Sofia, saya tak suka main-main. Kalau saya kata awak kena buat benda tu, buat sampai dapat. Macam tu. Sebab saya nak benda tu biar orang nampak benda tu kita buat betul-betul. Kita bukan main-main, kita bukan suka-suka. Macam itulah. Itu saya. Saya kalau kerja, memang saya fokus dan saya akan buat betul-betul kerja itu, dan saya akan bantu orang lain kalau sekiranya orang lain nak memerlukan bantuan saya. Saya akan tolong selagi boleh dan semampu saya. Macam itulah. Okey, Sofia? Setuju? Setuju. Sebab macam saya dengar apa yang Puan cerita pun, saya tahu macam kerja Puan buat, memang kalau nak buat tu memang kena sehabis baik. Ya, betul. Bagi Alhamdulillah lah. Effort. Ya. Jangan buat separuh-separuh je, buat sekadar mampu je. Betul. Buat sampai boleh, sampai dapat kita shoot benda tu, kita dapat sampai kejayaan. Lepas tu lagi satu, Sofia, saya ni hidup saya berpandukan kepada macam nak cakap kata-kata mak saya, kata-kata ayah saya. Dia cakap dia hari-hari saya akan telefon mak saya hari-hari. Kalau saya pergi kerja, walaupun daripada sini Melati, actually boleh jalan kaki je kan. Dekat je sebenarnya. Ikutkan kita kalau pusing lari pun 5 km je kan. Tapi saya boleh jalan kaki daripada rumah saya ke office. Tapi dalam perjalanan saya tu, saya kalau bawa kereta tu, saya akan call mak saya dulu. Saya akan cerita dengan dia apa yang berlaku dan apa yang akan berlaku. Dan selalulah saya ni hidup atas doa mak bapak saya, ayah dengan mak saya, dan dia beri saya penunjuk untuk saya guide pelajar. Macam itulah. Sebab saya di-train oleh ayah saya, arwah ayah saya tu tegas. Jadi memang dia menurun dekat saya kot. Jadi bila sesuatu perkara tu saya buntu, saya akan cakap dengan mak saya, cakap macam mana mak saya cakap macam tu. Lepas tu dulu ada ayah saya. Saya cakap, ayah macam mana selalu macam tu.
Lepas tu kadang-kadang bila mak saya ni, okey kena buat macam ni, kena buat macam ni. Macam tu. Kadang-kadang mak saya kata, selalulah sebelum saya end call, dia kata, okey Kak Yang, sorry nama saya, itu nama saya. Nama manja. Nama manja. Nama family. Sebenarnya nama saya memang betul lah di dalam keluarga tu. Tapi kalau nama pentas saya lain. Tapi memang adalah dikenali, ada nama pentas lah. Tapi bila mak saya, kalau saya end call, dia kata, okey Kak Yang, kerja baik-baik, kerja dengan ikhlas kerana Allah, tuntut ilmu, dia kata macam tu. Walaupun saya dah bekerja, tapi dia kata tuntut ilmu. Bermaksud, kita tuntut ilmu tu dari segi kerja kita jugalah. Kita bergaul dengan semua orang, macam ni kita handle problem, handle kerja. Alhamdulillah lah, sebab macam Sofia kan, of course kita ada mak ayah kan. So, kita mesti kena hari-hari call. Sebenarnya, even sekejap pun jadi. Ataupun dia tak angkat call, kita message je. Dah. Nanti dia akan baca, dia akan return balik. Begitulah saya buat. Kadang-kadang saya cakap, bila mak saya, dia tahu kalau saya busy, saya tak telefon. Dia kata, lepas tu nanti dia telefon. Tapi pengalaman saya akan hidup saya macam ada little bit macam kocak-kacir sikit. Saya tak boleh terima macam, nak jawapan apa benda nak buat kerja ni. Macam tu. Okay, faham. Bila saya cakap, mak, bila mak saya kata, hello, Assalamualaikum. Macam tu. Hello, Kak Yang. Allah. Rupanya saya, terlupa call. Macam tu. Macam tu lah. Sebab tu saya bawa semangat ayah saya, mak saya tu ke Melati sebenarnya. Walaupun sebenarnya, cakap terus terang lah Sofia, kalau ikutkan, saya nak surrender je. Tak nak jadi SRK dah sebenarnya. Dah surrender dah. Tapi bila fikir-fikir pula, bila datang JPK, datang student, datang kawan SRK yang minta bantuan kan, saya rasa macam, okey tak apalah. Setahun lagi lah. Macam tu. Okey, faham. Support daripada sekeliling lah kan sebenarnya. Bukan, saya nak menolong mereka. Sebab saya jenis, saya tak suka biarkan orang tu susah. Saya akan usaha sampai saya boleh bantu orang tu. Macam tu lah, semua pelajar ke apa ke. Saya bukanlah kata bantu dari segi kewangan, tidak. Tapi dari segi pengalaman saya, knowledge saya, tu saya akan bantulah. Macam itulah, saya tak akan let go orang tu. Sebab ayah dengan mak saya kata, kalau kita baik dengan orang, insya-Allah jalan tu lurus je. Mudah saja. Sebab saya pernah sambung belajar. Saya sambung belajar, saya drop. Saya tak boleh sebab kerja busy apa semua-semua kan. Lepas tu saya fikir, sampai saya fikir, saya nak drop lah daripada Melati ni sebab fikir saya busy kan. Lepas tu mak saya cakap, cuba fikir apa sebenarnya punca niat Kak Yang masuk Melati. Mak saya cakap. Lepas tu saya fikir, apa ya? Saya pun fikir cari balik. Lala sekali betul. Saya dah jumpa apa yang saya nak. Lepas tu alhamdulillah saya grad on time. Jadi saya alhamdulillah lah. Itulah. Walaupun masa tu saya pregnant, saya sakit waktu tu. Lepas tu anak saya pun sakit. Jadi pengalaman-pengalaman tu saya tak sampai orang tak tahu yang saya sakit dan orang tak tahu yang anak saya sakit. Semua tak tahu. Saya akan buat je macam orang tak tahu pun, tak tahu pun Nurul sakit. Macam tu. Memang orang tak tahu saya sakit, tapi saya memang redah je jalan. Memang orang tengok sihat. Alhamdulillah, itulah berkat doa-doa orang kan. So itulah saya bertahan dekat Melati ni. Tipulah kalau kata tak ada macam cemburu daripada orang. Macam orang kata alah Melati. Kalau Nurul ada mestilah Melati okey. Tak. Sebenarnya kita kena tengok dari perspektif tadi itulah yang 4 komponen saya cakap tu. Yang teamwork kita tu. Itulah sebenarnya kekuatan Melati. Bukan saya seorang tau. Semua macam awak. Awak ada team awak kan. Macam itulah juga. Sekarang ni apa yang berlaku macam podcast ni. Kalau tak ada podcast ni sebenarnya awak tak ada team yang kuat, takkan jadi sebenarnya. Betul kan? So betul benda-benda tu dah yang teamwork. Ya, teamwork. Dan juga kadang-kadang kita kena jaga disiplin, adab. Kita kena jaga tutur kata kita, tutur kata tingkah laku tu kita kena jaga. Kadang-kadang tu bila kita fikir kita betul. Memang ada masa kita betul. Tapi kita kena tengok daripada side orang. Macam tu jugalah. Saya ni sebenarnya suka melihat daripada perspektif orang terhadap apa yang saya buat dekat Melati. Dan apa yang macam saya tanya student saya. Saya kata, okey, macam mana pendapat awak tentang saya? Saya cakap kan, saya tak minta baik. Saya kata bagi buruk ke awak nak condemn saya pun tak apa, tak ada masalah.
So bila dia kata, oh okey, maksudnya student ni tak suka saya cara macam ni. So kita tahulah. So kita tak akan pergi ke situ lah. Maksudnya kita try untuk pergi ke arah lain. Macam itulah saya buat. Sebab tu saya kata dengan awak, walaupun saya dah 20 tahun, sebenarnya baru lagi 20 tahun. Sebab hari-hari kita belajar. Hari-hari setiap masa kita belajar. Benda baru. Dan kita berfikir, oh sebenarnya aku ni bukan yang lama sangat ni. Baru. Satu saya rasa macam, saya bila nak tanya, dah lama ke duduk Melati? Lama dah. Saya sendiri malu. Saya malu nak cakap yang saya duduk Melati dah begini, lama begitu kan. Tak. Saya cakap, baru je. Saya cakap macam tu. Bukanlah kata saya merendah diri. Tetapi itu sifat saya. Sebab saya tak nak, saya rasa bongkak nanti. Itu je lah. Okey, macam tadi pun ada mention kan, tipulah kalau tak ada cabaran dia. Yeah. Jadi sebalik kejayaan Kolej Melati ni kan, sepanjang Puan berkhidmat selama 20 tahun, apa cabaran yang Puan rasa paling mencabar? Cabaran dia untuk handle pelajar sekarang ni, kita kena sebagai seorang SRK kena lebih pandai. Satu. Dua, kita kena faham corak mereka berfikir. Challenging lah sebenarnya. Betul, ya Allah ya Tuhanku. Saya pengalaman saya kan. Bila macam tu, okey saya dah tahu pelajar ni kenapa macam ni macam tu. Cuma kadang-kadang tu yelah bukanlah kata kita ni bagus ataupun kita ni macam ahli nujum ke boleh teka-teka apa semua tu kan. Kadang-kadang kita pun salah juga. Tapi cabarannya bila pelajar tu dia menggunakan social media, sebenarnya tak tepat apa yang diberitahu tentang perkara tu. Contoh, saya bagi contoh saja, ni bukan yang betul tau. Contohnya berlaku kes SRK contoh. SRK marah pelajar untuk keluar selepas pukul 11 malam ke, ataupun pelajar balik lewat ke tempat kita ke, ataupun dia ada masalah pakaian ke, sasian rupa diri kan. Jadi kita tegur. Okey, awak okey macam ni, awak sepatutnya tak boleh begini, tak boleh begitu. Dan kita cakap dengan dia, okey, awak kena ambil prosedur seperti macam ni. Kita dah bagi tahu, kita dah bagi guideline kat dia lah. Dan kita pandu dia. Tapi dia boleh cakap, oh, dia rakam rupanya percakapan kita tu. Jadi saya saja, oh my god. Macam itulah. Jadi bukan saya lah yang menghadapi, tapi kawan saya. Tapi bukanlah di Kolej Melati, di tempat lain lah macam tu. Dia macam ni, pelajar tu tak puas hati lah. Mungkin waktu tu kita sebenarnya memanglah kalau kata peranan sebagai ibu bapa di kolej ni sebenarnya betul. Sebenarnya kita bukan nak kongkong anak kita, tidak. Tetapi kita nak jaga anak kita tu supaya dia selamat di Melati dan juga ibu bapa yang menghantar anak di sini rasa selamat. Itu saja. Dan kita tak akan kongkong pun. Kalau you nak bercinta ke, you nak apalah sekali nak keluar dating ke apa ke, biarlah ikut prosedur sebenarnya. Maksud saya, you kena kembali ke kolej ni pukul 11 malam. Duduklah. Bukan ada apa sangat. Lepas tu bolehlah call boyfriend. Hello sayang, you kat mana? You dah makan ke? Tak, it's okay. Pukul 11 malam biarlah ada kat kolej kan. Sebab kita risau apa-apa yang terjadi. Kita tak tahu. Kita tak tahu kan. Banyak-banyak kes yang terjadi pun kita tengok. Jadi kita sebagai mak bapak pun yang di Melati ni, kita fikir, aduh, macam ni ke? Memang kita fikir, biarlah anak orang. Tak boleh. Saya bukan begitu. Jadi bila kita kata, kita cakap, awak tak boleh keluar ni. Pukul 11 malam. Dia marah. Dia marah. Tak boleh, saya nak balik ni apa. Tapi bila dia balik, kita akan cakap dengan dia, awak kena ikut prosedur ni. Lepas tu kita tengok bukti-bukti dia. Sah ke tak. Lepas tu kita call parents dia ke, siapa yang relatif dia yang kita yang kita nak hubungi. Kita cakap, betul ke anak nama sekian. Kita akan mengambil tahu yang itu dulu. Tapi kadang-kadang biasalah student kan, dia tak nak, mungkin tak nak involve family macam itulah. Itulah antara cabaran-cabaran lah. Lagi satu, bila bertembung dengan kita tu kadang-kadang dia bukan nak senyum kat kita pun. Kan? Tunduk je. Saya pun fikir, saya ni student ke
apa ke kan? Sebab kadang-kadang bukanlah awak tengok saya seperti inilah yang apa ni kira proper kan. Kadang-kadang saya ni macam makcik pergi pasar. Bukan. Kadang-kadang kita duduk kat rumah, kadang-kadang kita keluar pergi ambil barang dekat kereta ke. Dia bertembung dengan kita ni. Tegurlah. Tak ada pun senyum ke, tengok muka kita. Tak. Dia menondong aja. Jadi macam kita, aku ni salah ke? Dia cakap, awak. Saya tegur dia pula. Senyumlah saya cakap macam tu. Ada masalah ke saya? Saya kata macam tu. Tapi kalau saya macam bad mood, saya pun bad mood jugalah. Sebab saya tengok orang tu macam, tak nak senyum kat aku punya. Bukanlah suruh senyum. Tapi at least kita greet lah orang tu kan. Macam itulah antara cabaran lah. Lepas tu lagi satu, mereka ni tak nak turun aktiviti. Lepas tu turun aktiviti pun sekadar mengejar merit. Betul lah, merit hunter macam tu kan. Tapi betul pun, sebab saya faham kenapa keperluan pelajar tu nak duduk kat college. Satu yang sangat-sangatnya lah adalah keselamatan. Of course, saya pun dah cakap dengan student saya kata okey, kamu nak duduk college pada semester akan datang, kamu pastikan kamu kumpul merit banyak-banyak dan kamu turun ikut aktiviti, saya kata. Sebab kalau kat luar tu kita tak jamin keselamatan macam mana. Dan you kena jaga diri you sendiri, you struggle nak jaga diri you, saya kata. So dengan harta benda apa semua, memanglah kita mana-mana pun berlaku. Tapi kat sini kuranglah sikit kan. Itulah antara cabaran-cabaran yang saya hadapi lah. Untuk kita nak convincekan pelajar. Kadang-kadang kita tak naklah satu sem je lah duduk luar. Tapi kita nak cakap, marilah duduk dengan kita. Involve dengan kita. Kita nak dia part of Melati. Macam ada yang lagu Melati, Sri Kandi Melati, part of Melati tu. Itulah dia. Sebenarnya kenapa wujudnya lagu Sri Kandi Melati? Kebudayaan itu saya punya student dia kalau yang asal tu student saya. Student saya tu ni macam cerita kan. Student saya yang buat lagu Sri Kandi Melati tu dah berkahwin dan ada anak, tak silap saya. Tahun bila tu? Alamak. Lama dah. Lagu dia raw sebenarnya. Asal mula ceritanya tu. Saya cakap, jomlah kita buatlah lagu. Saya masa tu pengetua. Kita fikir, tak ada. Kebetulan lagu tu dicipta masa untuk memasuki anugerah College Cemerlang, AKC. Jadi Melati satu-satunya macam pada permulaan kita orang yang macam boost the energy, kata kita orang yang buat lagu tu. Timbullah jadi Sri Kandi Melati. Dan penyanyi tu adalah JPK. Saya tak ingat dia biru apa, tapi dia memang rapat dengan saya lah. Jadi waktu tu lah dia buat seni kata semua-semua. Saya pun macam, okey lagu ni. Okey, buatlah lagi. Saya pun macam, saya tak pandai sangat benda-benda tu semua. Saya menari, saya pandai lah. Bila kata menyanyi ni, saya tak pandai sangat. Tapi bila dia kata, okey Puan Nurul ni seni kata dia. Lirik dia, okey tak? Saya cakap, okey. Masukkan Sri Kandi Melati ni, apa semua. Jadilah lagu tu first time di launch lah kononnya lah kan. Dekat AKC. Masa tu kat atas lagi. Kita pembentangan paperwork untuk AKC tu di atas. Dekat Melati Perak tu. Masa tu lah part of Melati. Saya tengok, saya pun lupa. Mana dia kata? Saya pun cakap, alamak. Lagu tu best lah. Macam tu. Beat dia best lah. Best. Beat tu siapa yang reka? Memang semua sendirilah. Sendiri. Saya ada JPK yang menyanyi tu sendiri. Kalau asalnya seorang yang nyanyi. Seorang. Lepas tu dia yang pemain gitar sebenarnya asalnya raw je lagu tu. Tak ada, kita tak ada masukkan apa elemen pun. Lepas tu dengan siapa lagi, seorang lagi pembantu dia jugalah. Jadi kita orang ciptalah lagu tu. Lepas tu saya macam mana nak buat lagu ni? Lepas tu jadi lagu tu kan, kalau awak dengar kan, walaupun macam alah Sri Kandi Melati, part of Melati ni. Tapi lama-lama dia catchy sebenarnya. Catchy kan? Saya macam seronoknya. Lepas tu saya tengok sudut-sudut macam hak kawan-kawan dia semua. Itu boleh menangis tau. Masa tu lah bila AKC tu kan, lagu pertama yang Sri Kandi tu kan, kita buat lagu tu kan, kita kita bergoyang sama-sama dengan pelajar kan. Ya Allah, masa tu macam it's the best moment lah sebenarnya masa AKC tu. Dan juga wujudnya Sri Kandi Melati, proud to be Melati. Sebab itulah walaupun ia menjadi cabaran kepada saya, tapi saya bangga dengan Melati. Sebab itulah proud of Melati tu. Proud to be Melati saya mesti kata.
Itulah dia. Sofia pun suka lagu tu kan? Dia mula saya dengar macam Kan? Dia macam musik dia tengah mula-mula. Apa benda lagu ni kan? Tapi bila lama selalu pergi program selalu dengar macam okey kecil juga. Seronok kan? Kan? Melati mula-mula. Bila dia tenene, alamak. Saya kadang-kadang mula-mula dulu saya macam apalah lagu ni kan. Tenene mula-mula tu lepas tu bila dah seronok. Itulah. Itulah startnya itulah. Momen-momen tu yang macam okey menarik lah. Saya suka bila kadang-kadang melatih tu bila teringat tu saya macam Sri Kandi Melati. Bila kata Sri Kandi, mesti saya teringatkan Melati. Walaupun saya Sri Kandu. Puan ada terfikir ke nak remake balik lagu tu? Maksudnya mungkin dengan equipment yang lebih tu ke, music yang lebih tambah drum ke, tambah tu. Ada ke terfikir? Ada sebenarnya, tetapi kalau personally awak tanya saya, saya suka yang sedia ada. Dia lebih absorb dalam badan kita, dalam hati kita lah. Dengan cara macam dengan original lah. Macam kalau cover-cover ni tak nak macam tak feel. Betul. Kan ada tak payah nak cerita pula kan. Sebab kalau kita masukkan dalam sistem apa benda yang baru ni kan. Dia kan dia jadi macam machine sangat lagu tu. Jadi saya tak berapa suka sangatlah. Jadi bila saya dengar lagu boleh je buat, cuma kita kena dengar biasa kalau sesuatu lagu tu atau sesuatu perkara kita buat, kita kena dengar hari-hari. Kita kena buat hari-hari baru dia akan masuk dalam badan kita. Baru dia akan menjiwai diri kita. Itulah dia. Cuma mungkinlah kalau kata kita akan remix ke apa ke, mungkin akan terjadi, tapi dia akan makan masa lah. Makan masa. Sebab memanglah lagu yang mula-mula tu saya kata, apalah lagu ni kan. Tapi bila dah dengar. Ya, dia mula-mula penerimaan tu susah sikit. Kan? Tapi lama-lama bila kita sendiri adapt dengan lagu tu, macam okey catchy juga sebenarnya. Kadang-kadang saya pun Melati tu kan. Anak saya cakap tu serang lah. Si kakak baby tu kan, daripada kecil sampailah ke besar memang dia orang kata produk Melati lah senang cerita kan. Jadi dia kan dia tahu je lagu Sri Kandi Melati tu. Kadang-kadang anak saya di UiTM Lendu, dia akan join apa-apa event yang online di Melati. Sebab dia kata dia rindu Melati. Walaupun dia bukan student Melati. Macam tu sekali. Lepas tu dia pun nyanyi. Proud to be a Melati. Mama dia cakap dengan saya. Mama Melati. Lepas tu dia akan tengok live tu. Kalau live ke apa ke, dia akan cari. Mana mama. Dia rindu Melati tu tersangat-sangatnya. Bukan student Melati. Tapi yelah, dia anak saya duduk kat Melati. Dia siap boleh hafal lagu tu. Dengan adik dia lagi tu. Melati. Kira gempak kan Melati sebenarnya. Tapi saya rasa nak gempak kan tu kena banyak-banyak pihak lah. SRK kena best. Betul. JPK kena best. Betul. JPB kena best. Betul. Itu yang saya cakap tadi tu. Kita kena tengok daripada 4 perspektif ni lah tadi kan. Gabungan tu memang mantap lah insyaAllah lah. Sebab Bukan kalau senang. kita gaduh, teamwork dah tak best dah. Nak buat kerja dah jadi tak best kan. Dah tak boleh dah nak raise. Memang ada kadang-kadang tu kita akan ada salah faham juga. Sebab manusia kan. Tapi kita akan fikir cara yang terbaik lah untuk kita come out dengan satu solution ke apa ke kan. Cara kita deal dengan masalah tu. Macam itulah. Tapi bila saya fikir-fikir, sebenarnya Melati ni kalau lah Sofia awak dah keluar daripada Melati, dah kerja ke apa kan, awak akan merindui suasana di Melati. So awak tengoklah kat social media yang viral sekarang ni, kembali ke Melati, kembali ke UiTM. So saya nampaklah jalan tu anak saya kadang-kadang, mama, rindulah Melati. Macam tu. Kadang-kadang sudah saya berkata, Pak Nurul, dia ambil gambar, dia kata, okey Pak Nurul saya kat sini. Saya kata, awak rindu Melati ke? Saya cakap macam tu. Jadi, awak kena, nasihat saya, supaya student-student di Melati lah khususnya kan, ciptalah momen yang seronok. Cipta momen yang seronok dekat Melati lah sebenarnya. Untuk you kenang, you dapat sesuatu yang you tak akan dapat selepas tu. Contoh macam, kalau awak tanya saya, Puan Nurul, apa momen yang Puan Nurul nak? Bila kalau dah yang Puan Nurul nak lah, okey. So saya akan jawab apa tahu? Saya nak kembali ke momen study saya. Sebab tu saya paling suka kalau orang tanya, apa momen yang seronok Saya nak zaman study. Zaman study. Ya.
Sebab kita urus masa kita sendiri, kita urus peribadi kita sendiri, semua kita sendiri. Dan kita cipta memori kebahagiaan kita tu kita. Sebab tu saya cakap dengan student mana-mana yang rapat dengan saya cakap, cipta je momen tu. Buat je apa yang kamu nak buat. Tapi kena berpada-padalah beringat. Saya kata, bukannya kamu boleh lepas daripada keluarga, ibu bapa, kamu boleh buat sesuka hati. Sebab kadang-kadang macam mak saya kan, dengan ayah saya, dia kata dia hantar saya belajar. Dia kata dia takut saya akan lupa daratan lah macam tu kan. Tapi tak, saya cukup takut. Saya macam ni saya punya prinsip, saya takut bila Allah balas saya on the spot. Jadi bila saya cakap, ya Allah, tak boleh. Saya akan jadi macam sesuatu perkara macam saya buat tu kan, salah ni. Saya mesti, mak saya selalu macam tu. Bukanlah negatif, tetapi kita fikir direction kita. Kalau kita takut dengan tu, ke arah yang lebih baik lah. Yalah, betul. Itulah. Jadi kita nak buat, bukanlah kata jahat kan, kita nak buat sesuatu benda itu kan, kita akan fikir consequences dia sendiri. Ya. Sebab kemudian sekarang dia kata, okey dah lepas daripada family, lepas. Macam layang-layang putus tali, macam tu. Belayang-belayang gitu kan. Tapi bahayalah sebenarnya. Boleh, tapi kena cari kawan yang baik. Sebab tu saya cakap dengan anak saya juga, dengan student-student saya, saya cakap dengan dia, cari kawan yang baik untuk bantu awak. Bina hidup, saya kata macam tu. Sebab kadang-kadang, macam mak saya cakap lah, saya ni asyik mak kan. Bukanlah kata anak mak kot. Macam itulah. Kita kena cari kawan yang baik dan boleh bantu kita. Sebab kadang-kadang kita ada dua. Satu kawan yang memusnahkan, satu kawan yang akan baik bagi kita the right direction. Macam itulah juga macam melatih. Itu antara cabaran-cabaran yang saya pening. Saya kata, macam mana saya nak handle pelajar ni? Itu bukan pelajar yang ada cabaran lain lah. Yang saya rasa itu saya simpan sendirilah. Sebab kadang-kadang bila saya fikir, ada sebab jadi begitu. Ada sebab jadi begini. Tapi kita tak boleh nak cakap, sabar tau. Awak ni kena, awak fikir awak Islam kan, awak kena beriman. Tak, boleh benda tu. Tetapi kadang-kadang benda tu tidak membantu untuk dia mencari jalan keluar daripada keadaan dia. So kita kata tak apa, awak nak minta bantuan saya akan tolong. Apa yang awak nak? Saya kata macam itulah, setakat mampu mana. Jadi saya akan bantu dia dan saya akan bagi direction lah kat dia. Dan ada satu cerita jugalah cabaran pada saya. Saya ada satu orang student yang sekarang memang anak angkat saya. Dia student tu rumahnya di Perak. Kalau tak salah saya Tapah, Tapah ke Ipoh macam itulah. Dia tengok anak angkat pun lupa sebab saya tahu dia Perak aje. Okey, dia mengalami macam homesick yang sangat teruk. Hari-hari nangis, tolonglah, nak balik. Lepas tu saya ambil dia, saya kata okey, jom apa awak minat? Saya kata. Dia kata dia minat gitar. So saya bawa dia masuk dalam tim saya, buat band kalau tak salah saya. Band. Jamming lah. Masuk bertanding. Menang pula. Jadi dia kata masa dia terisi dan dia tak rasa homesick pun. Tak jadi dah. Hilang dah. Lepas tu saya kata, baliklah. Tak nak balik ke? Saya cakap, kenapa? Tak naklah nak dengar Puan Nurul. Dia kata macam tu. Saya cakap, jangan. Awak ada family. Balik. Saya kata, cuti STEM pun tak nak balik. Dia kata dia nak main jamming. Saya cakap, tak apa, balik. Nanti awak jumpa saya balik. Saya cakap, masa hari last kali dia nak habis, semester last, dia datang jumpa saya. Hari-hari dia kata, Puan Nurul nanti datang, saya nak jumpa Puan Nurul. Dia siap buat appointment dengan saya. Okey, Puan Nurul sekian hari kata jumpa saya. Saya nak jumpa Puan Nurul. Okey, saya kata okey boleh. Jadi saya cek jadual saya bisa ke tak. Saya kata, okey, saya sebenarnya busy, Sofia. Macam mana kerja saya siang malam. Siang di pejabat, malam kadang-kadang pejabat juga. Saya ada training, saya ada grup saya tarian. Lepas tu di malam saya ada grup tarian di Melati dan juga saya SRK. Lepas tu dia akan cakap, okey Puan Nurul, saya nak jumpa Puan Nurul pada sekian-sekian, pukul berapa, ni. Okey, Puan Nurul datang tau, dia kata. Okey, saya pun datanglah. Lepas tu rupanya dia bawa mak dia. Lepas tu mak dia pegang tangan saya, dia cakap, Puan Nurul terima kasih sebab jaga anak saya. Saya cakap, makcik, saya kata, memang tugas saya kata. Alhamdulillah lah.
Tak susah pun jaga dia ni, saya kata. Lepas tu dia kata, anak saya cakap, ini Puan Nurul macam mak angkat dia pula. Saya tahu. Lah saya pula terharu. Lepas tu saya masa nak develop karakter dia supaya dia tidak homesick tu, sangat susah, sangat lama. Dan hari-hari saya akan call dia, okey tak? Pagi macam mana? Pergi kelas okey ke tak? Dah bangun pagi ke? Saya memang akan telefon dia. Saya kata, dah bangun belum? Dah. Okey, pergi mandi, saya cakap. Okey, pergi kelas. Dah sampai kelas, telefon, bagi mesej, saya cakap. Saya akan observe dia tu lama lah juga. Lepas tu kebetulan pula saya kata, okey saya ada kelab. Saya bawa lah dia masuk kelab saya tu. So dia main. Lepas tu last kali dia ada bagi saya satu hadiah. Dalam hadiah tu ada kata-kata yang saya simpan sampai sekarang lah. Saya kalau ingat, salah satunya dia kata, kalau saya tak kuat, dah lama saya berhenti, dia kata. Tapi disebabkan Puan Nurul, dia kata, dengan cara Puan Nurul layan saya, treat saya, dia kata, saya alhamdulillah. Dan dia penerima selempang P. Dia lah. Lepas tu dia tunjuk kat saya, Puan Nurul. Saya cakap alhamdulillah lah, saya katakan. Lepas tu saya kata, jaga diri baik-baik, kerja baik-baik. Lepas tu dia kata, nanti kalau ada rezeki saya nak jumpa Puan Nurul lagi. Saya kata, itulah saya jumpa dia jugalah. Masih. Dia mesej saya apa semua, masih lah. So, masih baiklah saya dengan dia. Cuma waktu yang saya nak baikkan dia daripada homesick tu, susah jugalah. Susah lah. Lepas tu saya, itulah, saya kalau tak ada kekuatan dari segi family saya jugalah. Suami saya, anak-anak semua, saya tak kuat lah sebenarnya. Saya kena ada dorongan jugalah. Kalau saya sendiri, tipulah kalau kata saya ni kuat seorang. Tak. Tapi ada backup, orang support saya kan. Sebenarnya kita kena ada support lah. Baru kita rasa, okey lah jalan kita tu betul kan. Tapi student saya tu memang, saya ingat sampai sekarang. Dan dia masih hubungi saya lah. Masih lagi kita orang ni kekal bersahabat lah sebenarnya. Berkasih sayang dan sahabat tu masih ada. Kalau saya cerita, ramai juga student-student saya yang masih lagi berhubungan saya. Walaupun dia dah habis dah. Dah kata beranak pinak, dah ada, dah semua dah. Tapi dia masih lagi. Walau jauh sekalipun, dia akan call juga. Itu antara kenangan manis. Dan juga saya rasa, the moment yang saya rasa macam berbaloi saya duduk kat Melati ni. Berbaloi saya jadi SRK ni. Cabaran yang memang cabaran tiap-tiap tahun tu memang berbeza lah. Student baru, cara baru, karakter baru, cara kita nak handle pelajar, semua. Setiap tahun, setiap semester, setiap hari berbeza-beza. Ada je kes sebenarnya, tapi dia beza kan. Macam mana kita handle kes ni, kes tu, kes dan sebagainya. Macam itulah. Okay, kalau Puan diberi peluang untuk sampaikan satu pesanan kepada warga Melati, generasi baru terutamanya yang sedang menetap di Kolej Melati, apa yang nasihat Puan nak kongsikan? Okey. Sinilah Sofia kan, kepada Sofia dan juga warga penghuni Melati dan di luar Kolej Melati sendiri pun, pesanan saya lah, kita kena jaga adab sebenarnya. Adab, lepas tu kita kena selalu merasa diri kita tu tidak sempurna lah. Dan kita kena belajar untuk menerima, ataupun kita kena belajar setiap hari perkara baru. Walaupun kadang-kadang macam saya cakap tadilah Sofia, kita betul. Tapi sebenarnya kita kena tengok daripada pandangan orang lain juga. Walaupun kita ada stand kita, tapi kita kena dengar sebab kita boleh mergekan dengan stand kita. Itu saja. Lepas tu untuk warga Melati sendiri, kalau berurusan lah dengan mana-mana orang yang lebih berusia, contoh macam SRK ke, staf pengurusan ke, biarlah dengan cara proper way. Bukannya, kita faham sekarang ni, yelah generasi sekarang dia fikir cara dia cakap tu betul. Tapi sebenarnya cara yang cakap tu kita kena train balik lah. Cara kita, tone kita, cara kita gesture kita, kita kena fikir. So kadang-kadang bila orang yang lebih dewasa ni, dia akan mudah tersentap tau. Dia tak akan layan kat awak lah. Dia akan bawa muka, dia akan macam, malah lah, suka hati akulah kau macam ni. Macam tu. Dia walaupun dia tak tunjukkan dekat muka, tetapi dalaman dia, sebenarnya benda tu memang tak baik pun. Tetapi the way you treat kita dah treat you macam tu. Macam tu lah maksudnya. Jadi
bila Melati ni saya percaya kalau nak kata apa ni, semuanya insya-Allah okeylah. Baik, dan kita rasa sebab sekarang ni yalah bila dah masuk universiti, sebenarnya nak masuk UiTM sebenarnya pun sangat susah. Bermaksud yang masuk UiTM ni pun antara pelajar-pelajar yang memang ada pelajaran, satu, cemerlang, dua, tiga, dia memang pandai. Kan? Jadi pandailah bawa diri, pandailah jaga adab, pandailah disiplinkan diri, pandailah bertutur kata dengan orang, tingkah laku kena jaga. Itu saja. Anggaplah macam memanglah kita bukan mak awak, kita bukan bapa awak atau abang awak. Tetapi bila kita hormat orang tu, insya-Allah kita sebagai orang tua pun kita akan hormat orang yang lebih muda daripada kita, pakar anak. Even saya dengan anak saya pun, saya akan hormat apa yang dia, apa dia sebenarnya. Tapi saya akan cakap lah, baby, you tak boleh macam ni. Macam ni you kena buat macam tu. Tapi kadang-kadang tu anak saya ni terlalu baik. Jadi itu jadi perkara lain. Tapi bila jadi macam ni, kita kena fikir pelajar Melati ni sebenarnya dia banyak peluang dekat Melati ni. Dengan program, dengan aktiviti, program aktiviti lah. Lepas tu peluang-peluang banyak. Kalau kita nak develop karakter kita, soft skill kita, semua banyak di Melati. Sebab untungnya dekat Melati ni, kita boleh involve mana-mana program. Mana-mana aktiviti yang kita rasa macam kita tak boleh buat nanti sebenarnya. Kita tak akan buat pun nanti. Tapi kita dapat. Contohnya macam kita buat sukarelawan, kita buat sahabat surau. Jadi benda-benda tu kita tak akan buat pada masa akan datang ataupun kita tak akan buat sekiranya kita tak duduk di Melati. Jadi pelajar-pelajar Melati, saya harap biarlah telus untuk turun ke program-program. Kalau datanglah tengok. Datanglah buat, betul. Ni janganlah kamu tidur ke, main handphone ke. Kita faham. Tapi kadang-kadang kita kata, oh dia ada kelas online. Kita faham. Kita tak akan cakap, jangan main handphone. Tak ada, tak. Tapi biarlah secara telus. Lepas tu sokonglah Melati ni. Sayangilah Melati sebenarnya. Jaga harta benda Melati ni sebenarnya. Bukan mudah sebab dia duit. Kan? Bila dah rosak, you kena ganti ataupun kita kena baiki. Senang cerita saya cakap lah terus terang, saya duduk Melati, sayangi Melati. Itu saja Safia. Terima kasih banyak Puan Nurul atas perkongsian yang sangat menarik hari ini. Alhamdulillah. Minta maaf ya Sofia kalau saya tersalah kata, tingkah laku saya terlebih kata ke InsyaAllah. Minta maaf Okay, jadi banyak cerita, pengalaman, pengajaran yang kita dapat pelajari daripada pengalaman Puan Nurul sepanjang 20 tahun ni. Daripada podcast kita hari ni, saya boleh concludekanlah bahawa sebenarnya College Melati ni bukan sekadar college, bukan sekadar tempat kita tinggal sepanjang semester. Tapi it's more to kita nak create memories, kita nak belajar soft skill dan sebagainya. Jadi kepada warga Melati lah, kalau ada peluang untuk join aktiviti, jadi JPK, jadi JPB, jadi je untuk kita create memories. Betul. Memori tu tak akan datang buat kali kedua. Sekali saja. Betul. Kan Safia? Betul. Terima kasih kepada yang telah menonton episod ini. Kepada semua, jangan lupa untuk saksikan episod seterusnya di channel yang sama. Dan stay sampai ke hujung rancangan sebab kita akan paparkan QR OFA dan QR E-Merit. Okay, terima kasih kerana menonton. Melati membara, Sri Kandi berwibawa. Bye.